Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. So video kali ni saya akan bermain game Peta. So kali ni kita akan bermain bersama Amir dan Putra. So saya minta maaf sebab saya dah lama tak upload video sebab saya ada masalah teknikal. So alright, let's go. Okay guys, so kita sudah masuk ke dalam game. Kita main level 1 dulu lah meh. Sana. Ya, level 1 sampai level 9. Korang kat mana weh? Aku nge-lag. Korang kat mana? Ni lah, dia Putra. Tiba kau hilang. Putra, aku nak try Fuda tu. Ha? Bukakan suara. Aku takut kang tak tahu lah peta-peta macam ni. Try ambil Fuda. Apa? Tapi dah sini dulu. Ambil. Dia datang. Aku dengar bunyi dia. Meh, bunuh dia meh. Bunuh dia meh. Mana dia? Ni datang. Panggil dia. Mana dia? Ni. Belakang kau. Ni. Dia mati. Yeah. Okay, find the boss, find the stage, dengan find the paper with the code. Okay. Kod dia kemungkinan berbeza-beza lah. Dia kena cari juga. Oh ya, aku dah jumpa ni. Macam biasa saya makan gaji guys. Macam aku nak cakap pula. Kod dia kena ada berbeza-beza. Akhir pula cari kod. Malai kau. Meh, kau dapat coin meh. Aku pun dapat juga tu meh. Tak, aku kena jaga tempat save ni. Kalau terlupa pula lah. Mana save dia? Mami sorok tengok. Hantu pun tak ada lagi, Ami dah sorok dah. Belakang kau. Kelek wadah. Tu. Dia. Ni apa ni? Oh, ada code lah guys. Save tu lah. Okay, aku jaga. Sini je. Alah, aku ingat lah. Kau relate aku ingat. Alamak, lupa. Oh, sini. Lah, Putra. Don't do that, Putra. Aku di tempat. Tengok, Ami dah sorok dah. Ami tahu aku nak sorok mana. Aku mati dah, malai aku main. Okay, aku dah bau-bau dah ni. Tak, kau dengar je. Kau dengar suara dia. Ingat lagi. Ni pun kau tidak dengar lagi. Mantap. Yang kat bawah. Baik, guys. Asal berasa apa dia tak ni? Open dia. Kenapa kod lah? Aku tak kod ni. Tu keyword dia tu. Keyword dia tu. Kita tahu. Weh, tak ada almari. Dia macam mana ni? Cari keyword. Takut keyword tu lain-lain ni apa. Aku standby. Dia tu lah, nampak Aku standby. Diki. Ya, dia depan. Open the box mana tu? Sorok dulu. Tiba-tiba ada respon kat kita. Wipe lah otak dia. Tak, aku baru je ambil kunci tu. Kau buat ye. Tak, aku dia betul-betul buka aku bodoh depan muka bodoh. Aku nak keluar pom. Aman kat si? Aman ke tak ni? Aman ke? Aku yang tak aman. Okay. Aku yang tak aman. Aku rasa aku selamat kot. Dia kalau macam dia dekat dengan kita dia, okay, tak ada bunyi tu. Okay, so kita kena buat apa ni? Kita kena open the box. Cari kotak. Boleh keluar mudah. Betul. Ambil lah. Oh. Cepat bunuh dia. Cepat meh, tampal. Dekat belakang. Mana dia? Tu. Ayo lo, maju lo. Mampus. Okay, find the ball, find the devil. So kita berada di level 3 guys pula .
pasal itu situ. So Sorok. okay, ni tempat sorok, ni tempat aku. Tak ada, ni tempat aku. Aku turun bawah dulu lah, aku turun bawah je. Mana kelek-kelek? Asal aku kelip-kelip ni? Aku okey je. Oh tu apa room the devil ke? Dia kata apa ni? Find the box, find the safe, find the room with the evil. Oh dah jumpa dah bawa dia sini. Okay, ingat kotak tu dekat tangga. Something. Aku rasa ada something tu. Tidak, ada something juga. Betul. Kau perasan tak buta lampu dia kelip-kelip? Kau tak perasan ke? Ada, aku tak ada kelip-kelip. Siapa ketuk tu? Hello? Tadi gelap. Oh ni aku dah jumpa room the devil ni. What your hole? Oh, kena tengok lubang ni. Okay guys, dia datang guys. Dekat mana? Dekat bawah, dekat bawah, dekat bawah. Surut. Aku tengah check kau. Dia terlepas depan muka aku dah. Apa? Tengah check. Dia terlepas tu kau depan muka aku. What the fuck? Dia suka teleport yang ni. Tak, dia ada kat aku. Kalau rasa sunyi tu aku rasa selamat tu. Tak, aku punya kuat gila bunyi dia. Ya, ada sama. Ada bawah, turunlah bawah. Okay dah, sama. Ada mama. Mungkin lah. Depan nak. Find open the safe with code paper. Oh ni, dia punya kod tu. Kau tak tahu lubang dia. Ni, ada kod ni. Tak ada. Tu kau masukkan kod dia. Mana? Mem aku buat. Okey. Tak apa, aku buat. Aku timbal dulu. Tak wawan, kau tahu tak wawan. Kotak tu kat tangga. Yang pandai dia letak video. Dia datang ke? Dia datang. Dia datang. Sorok. Kat atas. Apa keluar tu? Cepat balik. Pasal kuat, pasal macam kuat balik. Faham. Tunggu suara hilang aku keluar. Tunggu suara hilang kan? Jadi yang jauh, suara kuat jauh. Suara perlahan makin dekat. Okey dah. Okey, dah tengok. Dekat Owan. Kunci kat aku. Oh, tengok tangga tu bro. Boleh. Lagi tu. Cepat bunuh dia. Jom. Ada. Dekat atas. Sakit kat atas. Ke belakang aku tadi. Tu? Dekat atas. Gerak. Oh.
Apa ni? Ada aku malas ni. Yang cari patung ni susah ni. Sekejap. Jadi apa kena ni lah. Salah. Okey, aku dah jumpa tempat bilik tu lah. Wish, banyak yang patung. Malam. Kita kena cari ada 5 patung. 5 patung. Dah. Letak dulu dalam tu. Letak. Untuk Oh ni, aku rasa letak kat tepi-tepi ni. Sekejap, ni sorok. Oh, Aku rasa kena repair lah. kena ambil kepala dia. Wah, ada boleh sorok kat bawah ni. Ni something. Aku rasa something tu. Rasa something tu. Tapi aku rasa aku memang rasa something. Apa-apa, tiada ada 3 almari. Bawah sorok tu. Standby almari. Sebab patung tu kat bawah tu. Patung tu kat bawah tu. Kita kat atas Atas ke bawah ni aku tak tahu lah. Aku rasa macam kat atas. Oh, sini banyak almari. Okey. Sini banyak almari ni. Ada 3. Okey, datang. Dia datang. Okey, aku nampak dia lalu. Okay, first time. Kita boleh menang ni, kita boleh menang. Kita bekerja sama je. Dia terbalik tu. Dia akan pusing-pusing dulu kat area kita. Okey dah. Okay, Madam M. Dah, 2-1. Madam M, kita jaga dia. Aku dengan Putra dia kerja. Okay, ramai saya kena selalu selamat. Mati tak ada konten. Okey, sini pun banyak almari juga ni. Tu dah repair tu dekat sana. Repair, bawa. Tapi kita kan jadi 5 baru jumpa 2. Repair. Kita lagi. Tolong. Okay, slownya kau Git. Ya Allah. Aki ngelag. Dia dah slow. Ngelak tu. Siapa mati? Aki. Engkau je. Aku sama mati Apa baru mati kalau kita selesaikan Aki boleh jalan. Aku slow mo. Ngelak. Aku slow mo. Buat kerja. Tak apa, buat kerja lah. Tak apa. Nanti kau hidup apa kita dah selesai ni, kau hidup lah balik. Ngelak dah tiba-tiba. Tak kau. Kita berpecah. Biar cepat sikit. Wah, besarnya avatar Amir. Berapa perasan ni? Bukan, bila aku tengok Amir besar gila. Kau tak live kan Kit? Kau tak live kan? Tak. Dah jumpa. Tolong jangan telefon depan muka aku. Telefon pijak kali ni. Tak ada yang kau lapar. Lagi berapa? Oi, bab. Bawa. Lagi satu. Good. Oh, lagi dua. Oh, guys. What the fuck?
Weh, teka-teki tu dekat. Jangan mati tu, Mei. Jangan mati tu, Mei. Aku seorang je ni. Aku dah tak pandai main game ni. Aku tadi dah dekat dekat aku. Lama. Tak apa. Jadi jangan mati. Yang kita main kita mati je. Tergaduh betul. Siapa kau kata dia apa? Aku dulu punya lah noob main game horror. Apa cepat dia pusing. Dia tayang dekat. Betul dia hilang baru aku keluar. Ya, keluar. Aku dapat kuning ni dah. Ada berapa lagi? Tinggal berapa lagi? Apa dia nak ni? Dia terus soft ke? Dah bila terus low. Dia terus soft. Tu dah settle dah tu. Asal kau buat patung ubah-ubah ni? Macam mana tukar dia? Dia ubah-ubah macam ni. Entahlah aku tak faham. Kau dapat dekat YouTube ke apa ke? Tak boleh ke? Tapi kalau ada YouTube pun ni. Oh ni lah bro. Biru kat atas. Kau buat kat atas. Kau cakap lah. Aku tak tahu ni. Takkan aku nak keluar ni. Macam mana nak tengok? Tak boleh pun ke? Meh, kiri kau, meh. Butuh meh. Sebab belakang kau, meh. Ni. Merah, kuning, putih, hitam dah siap. Tak. Atas, merah bawah dia. Tu benda kunci. Tu suruh bawah tu. Meh, suruh bawah tu, meh. Suruh bawah tu, meh. Lagi dua je. Besarnya ikan bodoh. Dah ke? Dah. Okey dah, keluar. Ni dia apa lagi? Okay, find the road. Tu, bunuh dia. Cepat, meh. Go. Cari dekat mana? Cari dekat mana? Mati. Halo. Apa? Okey, kira. Saya ni aku kunci tu. Ini kena mereka dikejar tu. Ya. Aku tak hidup balik ah. Tiba sangat aku nampak kau spawn depan muka aku. Bodoh lah. Aku nak terberak tu. Aku nak berak. Ni laju. Okey, dah cuba lighter. Aku nak berak tu. Aku AFK jap dalam ni. Sabar guys, saya nak pergi tanda jap. Bodoh Syahid, terkejut aku bodoh. Akhirnya dia pergi buka tutup pintu, terkejut aku bodoh. Apa masalah kau? Aku sorok gila. Tahu kan? Bukan kau buka tutup pintu tu, terkejut aku. Memang aku tutup pintu, aku berak tadi. Masa kau masuk bilik, kau punya mic tu, buka pintu kau buka tu, buat aku terkejut. Jangan keluar lagi. Buat aku mati. Alhamdulillah guys. Kau memang hati mati kena kerja kan dia. Bapa bodoh je. Amir mati ke? Tinggal aku seorang je. Tak, kau dengan Putra. Oh, terkejut aku. Aktif dia seorang. Memang tak mati ke? Aku lewat lagi. Aku kena. Abah. Aku nampak. Kau tak nampak aku ke? Aku nampak kau kat seberang aku ni. Tak nampak. Aku nampak hitam-hitam kau. Ya Allah, dia patut balik. Weh, nampak siap peta-peta dia macam tu. Apa dia? Tiba kau keluar. Oh. Nampak tak kau kat sana? Sampai sini ya?
Ni kena buat apa ni? Nak buat kod je. Salah. Tidak cari lagi TV. Oh, korang dah buat semua dah? Ya, nanti. Oh, suara balik. Suara balik. Weh. Babi, terkejut aku patung tu bodoh. Putra mati ke? Tak, aku terkejut sebab buat apa patung. Patung dia keluar. Macam tu. Kau dah jumpa kertas tu ke? Bunuh dia. Sabarlah, tengah belum letak benang lagi. Okey, tengok ke tepi tu ada. Oh, kuda pun tak ada lagi. Oh yeah. Oh ni set the Itu baru. Speed berapa anjing? Beta nak tanya lah, aku punya speed berapa tu? Aku tanya beta speed dia berapa hari? Oh laju main. Dia baik kan benda ni kerja kau kali live film ni. Wah laju gila. Jangan. Bukan Ika kan ni dia hantu teke-teke tu. Cuma dia tukarkan nama jadi peta-peta, lepas tu dia jadi besar kan. tak, teken-teken peta-peta lain lah. Ya. Sebab badan sama-sama tak ada kaki. Ya, dia tu kelang lah. Ini lain. Oh, Putra tengah ni, tengah ritual. Putra mati lah dah. Kena buat apa ni? Ni apa ni? Terbakar. Ni apa ni? Oh. Kena kejar. Kena kejar. Alah, bukan. Okay, fokus. Alah ni kita terus kalah tau. Okay. Fokus. Ni ambil tu kan? Dari, okay. Apa ni? Babi, kena cari 4 blok tu. Anjing cari blok. Datang dah keluar dah weh. Ibu. Sabar weh, aku tak tenaga dah ni. Cari blok. Tak dapat duit shilling lah sial. Letak. Satu lagi weh. Putra cepat Putra, satu lagi Putra. Mana dia satu? Tolong aku. Ni duit. Mana kotak belum buka lagi ni? Cepat duk. Okey dah. Dah, cepat. Bla. Angkat ada stamina. Kanan. Confirm kan kiri. Ada Ya, pintu kiri buka. Oh shit. Aku kena cancel. Bang Hadi bang. Asal ada tenaga time-time dia lari ni. Dua tu. Abang beta. Saya punya tenaga habis abang beta. Aku pergi patah balik. Matilah aku. Batu dia. Meh lari. Cepat lari. Simpan tenaga dulu. Tapi aku dah mati tu. Macam ni meh. Belum selesai lagi. Suruh. Apa jerit-jerit tu? Cepat. Aku mati pula tiba-tiba aku pergi patah balik kat hantu tu. Okey ni. Bakar dia. Dia ni letak mana? Oh situ. Kan nak ni bangun. Tak ada pun hantu tu mana peta-peta tu. Dia jatuh. Jatuh. Tu tak ada kaki lagi. Wajib. Cepat dulu. Cepat.
Tak salah time ada lari dia ada stamina Dia agak macam real life punya lah. Tapi tak real life balik. Kalau real life aku takkan apa. Macam mana nak masuk dalam tu? Kau naik. Ni asal kau naik meh? Buat kecil cepat. Buat kecil cepat. Buat kecil cepat. Sabarlah godok tu tak. Mana LS? Mana LS? Sol. Kau dah nak cari flow macam ni. Sol lagi. Weh, macam dekat yang kita. Macam dekat yang. Tak ada di bawah. Ni. Oh ni. Tapi aku try. Ya, benda bedu. Sumpah dia buat macam bunyi macam tu macam dekat je dengan kita tu. Ni dah cari ya. Aku ni macam tak boleh hidup balik je Pani ni. Dia boleh hidup kan. Kau kena rompak lah. Ada rompak lah. Tak ada dah. Aku kan mati sekali je. Dah tu tak boleh hidup balik dah. Oh ya. Tak tahu. Mandi. Letak meh. Jangan dong. Tak lilin tu. Letak lilin tu. Sumpah tu aku paling malas lah dia tak bongok. Lari. Lari meh. Tadi dia muncul kat kiri tau. Kanan. Kiri aku kanan. Dia muncul kat kanan. Sabar. Simpan stamina dulu. Tak kena kejar. Simpan stamina dulu. Lari je. Tak payah simpankan stamina tu. Nanti kalau dekat-dekat datang. Oh my god. Lari meh. Lari putra. Tengok putra. Putra lari putra. Sana putra kau naik makan. Putra lari putra. Kiri putra. Kiri. Putra, aku ngelak. Lari putra. Putra lari. Aku ngelet. Macam mana kau tunduk siap? Belah lah kita. Cepat putra. Ada kaki putra. Elak putra. Apa? Ada stamina, tak ada stamina Tak ada. Elak lah meh. Oh, jalan keluar. Cepat. Elak. Tengok putra. Elak. Ya Allah, dekat dengan putra. Ya Allah, dekat. Cepat. Weh. Silau. Aku yang tak main, aku yang takut. Lepas saya lah aku main. Aku yang tak main, aku yang takut. Dah habis. Apa dah ke? Yeay, akhirnya. Ada chapter 2. Chapter 2 malam lah. Habis dah. Yeay, akhirnya peta-peta selama berapa tahun kita main akhirnya lepas juga. Okay guys, itu sajalah video yang akhirnya kita lepas juga. Saya tak main lah tapi saya mati awal. So itu sajalah video yang pasti korang like, share and subscribe. So yeah, see you next video. Bye bye.